Nama saya Amira. Nama saya Huda Batrisha. Nama saya Nuri. Nama saya Aina. Nama saya Nur Alisa. Pernahkah awak alami sendiri atau orang terdekat awak pernah mengalami kes gangguan seksual dan pengangkutan awam? Ya, saya sendiri pernah kena. Pernah, tapi adik saya sendiri. Ya, saya pernah mengalami sendiri. Ya, saya pernah mengalami kes gangguan seksual sendiri. Pernah, kawan terdekat saya pernah mengalami gangguan seksual. Bolehkah cerita secara ringkas tentang kejadian tersebut? Boleh. Masa tu saya dalam LRT. So, lepas tu ada seorang lelaki ni datang duduk kat sebelah saya. Lepas tu dia macam mau buat tidur tu. Dia macam nak sandar dekat bahu saya lah. Macam tu. Faham. Boleh ceritakan secara ringkas tentang gangguan apa yang dialami? Adik saya ni kena ikut dari LRT masa nak balik. Boleh tak cerita secara ringkas tentang macam mana gangguan yang awak alami? Seorang penumpang warga asing mengambil gambar saya secara tanpa izin. Boleh tak cerita secara ringkas macam mana kejadian itu berlaku? Seorang penumpang telah meraba saya tanpa kebenaran saya. Bolehkah awak cerita sedikit secara ringkas sahaja tentang situasi yang berlaku waktu kejadian tersebut? Situasi tersebut berlaku di dalam bas. Sewaktu rakan terdekat saya ingin pulang ke kampung halamannya. Okey, jadi di mana kejadian tersebut berlaku? Masa saya naik LRT. Di MRT. Waktu tu saya naik MRT. LRT. Okey, jadi waktu bilakah kejadian itu juga berlaku? 3 tahun lepas. Jadi waktu bilakah kejadian itu berlaku? Waktu petang, senja-senja macam tu. Waktu bila kejadian itu berlaku? Pagi ke petang ke malam? Kejadian tu berlaku pada waktu petang. Jadi waktu bilakah kejadian tersebut berlaku? Maksudnya pada waktu malam ke, waktu pagi ke? Kejadian tersebut berlaku pada waktu malam semasa di dalam bas. Jadi saya nak tahu jugalah pada umur berapa kes tu berlaku dekat awak? 17 tahun. 17 tahun. Pada umur dia 17. Sekitar 3 tahun lepas. Kejadian tu berlaku pada umur saya 22 tahun, iaitu tahun ni. Semasa kejadian berlaku, rakan saya berusia 18 tahun. 18 tahun. Adakah kejadian tersebut berlaku ketika waktu sesak ataupun waktu lenggang? Pada waktu lenggang. Adakah kejadian tersebut berlaku ketika keadaan itu sesak ataupun lengang? Ya, terlalu sesak. Adakah kejadian tersebut berlaku ketika pengangkutan awam sesak ataupun tengah lengang? Waktu sesak. Adakah kejadian tersebut berlaku waktu kenderaan awam tu sesak ataupun tengah lengang? Kejadian itu jadi semasa semua orang baru balik kerja. Jadi dia berlaku waktu keadaan sesak. Waktu kejadian tersebut berlaku, adakah dalam situasi yang agak sesak ataupun agak lenggang? Situasi berlaku dalam keadaan lengang. Jadi apa perasaan dan kesan yang awak alami selepas kejadian tersebut? Saya jadi trauma dan takut nak naik pengangkutan awam lepas tu. Apakah perasaan dan kesan yang dialami selepas kejadian tersebut berlaku? Dia balik rumah tu dia rasa takut lah. Jadi dia trauma dengan benda macam tu. Apakah perasaan awak dan kesan yang dialami selepas kejadian tersebut berlaku? Saya berasa amat marah dan trauma lah. Apakah perasaan atau kesan yang awak alami selepas kejadian itu berlaku? Saya berasa takut dan trauma. Jadi apakah perasaan dia apabila dia mengalami kejadian tersebut? Adakah dia cerita kat awak? Jadi apa perasaan dia? Semestinya perasaan dia mengalami sikit trauma dan dia macam lepas tu bila dia nak naik bas dia agak takut lah. Awak laporkan kepada pihak berkuasa tak? Tidak. Jadi kalau awak tak laporkan, apa sebab utama kejadian tersebut tidak dilaporkan? Sebab saya takut dimarahi. Dimarahi oleh? Ibu bapa saya. Oh, okey. Adakah anda melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa ataupun pengendali pengangkutan awam? Tidak. Adakah awak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa? Tidak. Kalau awak tak laporkan, apakah sebab utama awak tak laporkan kepada pihak berkuasa? Kerana saya rasa waktu tu kalau saya laporkan tak ada siapa percaya pun.
Apakah awak melaporkan kejadian tu kepada pihak berkuasa? Tidak. Okay, kalau tak, kenapa? Sebab utama yang awak tak laporkan pada pihak berkuasa? Saya berasa takut dan malu. Jadi selepas kejadian tersebut adakah dia melaporkan kepada pihak berkuasa ataupun tidak? Dia tidak melaporkan pada pihak berkuasa, tapi dia hanya bercerita pada ibu bapa dia, ahli keluarga dia dan sahabat yang terdekat dengannya. Okey, terima kasih.